Assalamualaikum. 2-3 hari ni kita sambung almari Hafiz. Agak lewat banyak juga. Walau bagaimanapun, Hafiz dah luluskan permohonan penangguhan siap. Permohonan Hafiz untuk tambah lagi setingkat dekat bahagian bawah tu paksu dah siap kan. Jadinya kalau kira atas dengan bawah ada 8 tingkat. Boleh buka kedai kasut koma. Bubuh roda, bubuh lampu, tolak lilin taman. Dia kena jerit dah sikit. Kasut lama tukar balu. Kasut lama tukar balu. Siap je pintu dah nanti. Masih ada banyak kerja nak dibuat. Antaranya pasang aksesori, pemegang pintu, tempat gantung payung, holder. Lepas tu buat kerja touch up. Touch up ni makan masa. Lubang lompok dan kerja-kerja gosok. Panjang lagi lah cerita dia. Kali lagi paksa ulang, almari ni nak digantung di dinding ya. Like, comment, share. Kalau ngam, kasih jatuh lu punya kepala. Project.